Hai semua, nama saya Dana Korakra, pengarah Universiti Malaya Smart Tutor. Di UMST, kami percaya pada membina anda, bukan sekadar mengajar anda. Misi kami mudah sahaja, iaitu membantu anda belajar dengan bijak, bukan sekadar belajar dengan susah. Kami memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran dan strategi pembelajaran yang berkesan, menyenangkan dan bermakna. Pada sesi lepas, UMST telah melaksanakan projek bengkel kemahiran mengajar dan kembara ilmu 1.0. Bagi sesi kali ini, fokus dan usaha kami didedikasikan kepada menyokong anak-anak yatim serta kanak-kanak autistik, membantu mereka membesar, belajar dan bersinar melalui kuasa pendidikan. Kami akan memberi tumpuan kepada bengkel tutor, kembara ilmu 3.0, kembara ilmu 4.0 serta program bersama anak-anak kurang upaya. Berikut merupakan projek-projek yang telah kami rancangkan, iaitu Hari Interaksi, Bengkel Tutor, A Day with Autism Kids, kembara ilmu 3.0 dan kembara ilmu 4.0. Sertailah kami dalam membuat perubahan. Bersama-sama, mari kita bina masa depan yang lebih cerah. Satu pelajar, satu anak, satu seniman pada masa yang sama.